Pokok teka Teka memang asal daripada Banting. Okey, usia 40 tahun. Pokok teka. Oh. Sudah buah lah, sudah bunga lah. Bunga memang sudah buah ini. Ini 40 tahun. Bunga mati. Dikawinkan dengan Ni kahwin apa? Tupai king. Duri hitam. Ini duri hitam lah. Tupai king ke? Macam duri hitam je. Tupai king. Ya. Hitam lah bang. Tupai king Saya tengok tupai king. Ni. Tengok polybag dia. So nanti dia potong polybag ni. Ini teknik sanding. Ini teknik sanding nama dia. Tapi ni tanker dah tu. Memang lah sakit biasa. Ini duri hitam bang. Kita pergi nanti kita tengok. Ini pokok asal. Ni pokok teka. Ni pokok teka. Yang ni pokok tupai king. Dia kata tupai king. Tupai king Wih dah besar. Besar pun Tapi yang saya tahu pening. tupai king. Tupai king lah, tupai king. Ada tupai king Daun besar. Daun besar. Daun besar. Macam kita punya tu tupai king yang kat belakang tu. Terlebih baja. Terlebih baja. Lebar. Ini buah kalau jadi. Mak, mana bunga dia? Mana? Dah ada bunga. Teka. Boleh booking buah? Buah. Boleh lah Mr. Lee booking buah. Call saya, WhatsApp saya. Saya ini ada buah. tahun Dah lepas bunga dia. ada buah. Okay, kita tengok ni. Dia ada kawinkan duri hitam teknik sanding tak silap. Dengan pokok yang lama. Okay, tengok. Dia buat teknik sanding ni pokok yang asal tu. So dia cantumkan ke pokok tu. Pokok duri hitam. Tapi batang dia dah rosak. Wow, belah sini lagi besar. Tengok dia sanding. Bising lah. Anjing. Tu lagi besar tu. Asalnya besar ni je. Asalnya besar ni. Ya ke? Disanding macam tu jadi besar macam tu Tumbuh pada akar ni. Cantik naik. Nampak tu. Dia teknik sanding. Ni pun dah 10 kaki. Lebih. 15 kaki. Macam ni cantik buat siang. Okay. Dia sanding dua belah. Sebelah sini dengan belah sana. Sanding duri hitam. Tengok dia dah batang besar cantik. Tapi batang pokok lama tu macam Dah reput. So kenapa apa motif dia buat sanding dekat pokok yang reput? So nanti dia akan kuat. Dia punya batang tu kuat lagi. Batang dia pun macam Tengku. Tengok batang dia dah reput. Ada nanai. Nanai ke apa tu? Semut.